Ni earphone untuk korang yang suka bersukan. So jom kita buka apa dekat dalam. Itu dia guys, dia ada satu user manual, kabel micro USB, getah replacement, earphone. So jom kita keluarkan. Oh, rupanya dia lembut je guys. Okay, kita boleh tengok kat tepi ni ada port untuk charging. Kat sini ada butang tambah, ada butang tolak, ada butang pause dan juga next. Okey, dia memang masuk. Dan bila masuk macam ni, sebenarnya dia ada noise cancellation, yang mana sekarang ni bila aku dah pakai ni, aku dah kurang dengar sikit apa yang aku tengah cakap sekarang ni. So jom kita test, connect dan play lagu. Okey, korang tengok ni, dia punya volume masih lagi sikit, tapi dia dah cukup kuat dah. Ditambah pula dengan noise cancellation, memang dengar padu gila. Kualiti memang tak terkata lah, memang padu. Okey, bila kita up lagi, memang kuat gila. Ini kalau duduk dekat pasar malam yang bunyi bising-bising tu pun memang padu lah. Memang tak ada masalah langsung. So guys, kalau korang minat benda ni, link dekat beg kuning di bawah.